Anugerah Pengetua bagi Tokoh Murid Program Pendidikan Khas Integrasi Permana Citra 2025. Jawatan disandang Puteri Amani termasuklah Naib Pengerusi Sukan Permainan Olahraga Peringkat Negeri bagi sesi akademik 2024-2025. Seterusnya, Ahli Aktif Kelab Persatuan Kelab Keusahawanan Peringkat Zon bagi sesi akademik 2024-2025 dan Ahli Aktif Badan Beruniform Persatuan Pengakap Malaysia Peringkat Zon bagi sesi akademik 2024-2025. Penglibatan aktif Puteri Amani termasuklah Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas Majlis Sukan Sekolah Selangor tahun 2024. Seterusnya, Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas MSSD Gombak, diikuti dengan Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas Majlis Sukan Sekolah Selangor tahun 2025, Learn and Experience The Wonder of Tradition with Mamudah Travel and Tour Sendirian Berhad dan program Inspire iTalent Peringkat Negeri Selangor. Puteri Amani telah mendapat johan bagi acara 100 meter kategori BP15 perempuan dalam Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas MSSD Gombak 2024. Seterusnya, Puteri Amani mendapat tempat ke-6 bagi kategori P15 dalam Kejohanan Merentas Desa Pendidikan Khas Peringkat Daerah Gombak pada tahun 2025. Puteri Amani juga mendapat tempat ketiga bagi acara 200 meter kategori BPP 15 dalam Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas MSSD Gombak. Akhir sekali, Puteri Amani mendapat johan bagi acara 100 meter kategori BPP 15 dalam Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas MSSD Gombak. Dengan ini, pihak Sekolah Sebulat Suara bersetuju bahawa Anugerah Pengetua bagi Tokoh Murid PPKI tahun 2025 kepada Puteri Amani binti Muhammad Arif kelas 2 Kefungsian Sederhana Asas Roti, Tita.